Jadi hari ini kami daripada Saiful Patin Gulai Masam Temerloh nak tunjukkan cara penyediaan patin pais bakar di restoran kami. Pertama sekali kita ratakan paste tempoyak ni atas kertas aluminium. Lepas tu kita letakkan ikan patin kita di atas paste tempoyak tadi, lalu salutkan lagi di atas ikan supaya paste tempoyak ini merata di seluruh ikan. Jangan risau, patin yang kami sediakan ini merupakan ikan patin segar daripada sungai. Jadi anda tidak perlu khawatir dengan kesegarannya. Selepas itu kita balut ikan patin tadi dengan kemas supaya paste tempoyak tak terkeluar semasa proses pembakaran macam ni. Kita bakar pais patin kita selama 20 minit. 20 minutes later. So siapa nak rasakan kelazatan pais patin bakar, boleh datang ke Saiful Patin Gulai Masam Temerloh.